Ramai jemaah haji dan umrah tidak tahu nak isi masa dengan amalan apa ketika berada di Madinah, sehingga masa yang begitu berharga habis dengan handphone dan shopping. Sedangkan di sana ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya jika kita tidak memperbanyakkan selawat. Mulakan dengan 40 selawat dan salam ini dihimpunkan daripada kitab Fadilat Selawat oleh Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Rahmatullah. Di dalamnya ada selawat Ibrahimiyah, selawat paling tinggi fadilatnya, serta bacaan salam yang boleh diamalkan ketika menziarahi makam Nabi, di Raudah dan di hadapan Kubah Hijau. Dengan keberkatan selawat ini, insya-Allah segala urusan dipermudahkan dan segala hajat dikabulkan. Saiznya kecil, mudah dibawa ke mana-mana dan boleh diamalkan di dalam kapal terbang, di Mekah, di Arafah, di Mina, bahkan selepas pulang ke tanah air. Jangan sia-siakan masa yang mungkin tidak akan berulang lagi. Mungkin ini haji pertama dan juga yang terakhir. Ambil peluang ini untuk hidupkan selawat di Madinah dan beli lebih untuk hadiahkan kepada jemaah haji yang lain. Bagi yang belum dijemput tahun ini, simpanlah satu naskah di rumah dan amalkan setiap hari. Siapa tahu suatu hari nanti jemput kita menjadi tetamunya.